Ziyu merupakan wartawan TV PSS Semendang. Kini kami berada di SMP Selandar bertujuan untuk melaporkan program PSKOM yang ada pada hari ini. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar. Oleh itu, mari kita saksikan aktiviti-aktiviti menarik yang berada di sini. Kau curi-curi pandangan, ku tahu kau suka tantangan. Oh jangan diam, tantangan, aku tahu kita suasana mulia dengan pelbagai aktiviti, antaranya kita ada indoor game yang penuh dengan gerak tawa, pertandingan menyanyi yang dapat mengasah bakat pelajar serta kawat kaki yang mantap dan berdisiplin. Selain itu, ada juga pertandingan memasak dan masak rimba yang dapat menunjukkan kreativiti serta kemahiran ibu bapa dan guru-guru. Bukan itu saja, di sini ada juga gerai-gerai makanan dan jualan yang menarik perhatian orang ramai. Pendek kata, pelbagai aktiviti dan pengalaman yang seronok ada dekat sini. karena terlalu mengharap, kasihnya tak diperlukan. PSKOM 2025 dimenangi oleh Deden Bali. Sekian satu liputan kami untuk program PSKOM pada hari ini. Semoga segala aktiviti yang dijalankan dapat memberi manfaat Serta meningkatkan kemahiran komunikasi para pelajar. Saya Hairisha Kristina dan Saya Teo Ziyu melaporkan.